Dan besi tu kena dibersihkan 4 kali satu hari. So kos dia 19,000. Pasang besi tu pun dalam 6 bulan kena potong kaki juga. So apa maksud untuk pasang besi tu kan? Lepas itu bila rakan ini datang ke The Max, dia bukan datang ke The Max lah, dia datang kepada saya dengan harapan saya boleh membantu dia tak potong kaki. Okay? Dia dah sekarang 2 bulan mengamalkan AP. Setiap hari 4 sesi ya. So kaki yang sepatutnya dipotong tak jadi dipotong. Alhamdulillah. Muka dia dulu sebesar 1 bola tenis di buku lali. Okay? Dan sekarang luka dia saiz ini. Ini saiz luka. Okay? Ini saiz luka dia sekarang. Okay, ini live testimoni ya. Ini saiz luka dia hari ini. Dan selepas tengok keadaan luka dia, 2 pakar ortopedik terkejut, beruk dan berat. Macam mana kakinya sembuh? Okay? Now, apa yang dia gunakan? Pertama, untuk makanan dalaman dia gunakan AP. Berapa sesi? 4 sesi. Tetapi dia ini jenis yang kalau saya kata 4, dia pergi 6. Baguslah, alhamdulillah dia dah sembuh kan? Saya cakap alhamdulillah, you orang jangan senyum je. Nanti fardu ain ni kelas nanti. Kedua, saya suruh dia buat dressing gunakan panty liner kita. Dari awal sehingga hari ini dia gunakan panty liner itu sebagai bandage. Okay? Bila doktor yang merawatnya, dia pergi bertemu dengan doktor dan doktor Hari kata pakai panty liner pada luka. Doktor tu tengok dia atas bawah. Apa sebab kau suruh pakai sanitary pad ni? Siapa doktor yang cakap ni kan? Dia pun ada call saya dah terangkan kenapa pakai sanitary pad itu kan, panty liner tu. 6 bulan luka dia tak pernah sembuh. 6 bulan tak pernah sembuh. Luka dia sentiasa berair. Setiap 1 jam bandage dia dah basah habis. Okay, dan berbau sangat-sangat busuk. Hari ini selepas guna hari ketiga, panty liner hari ketiga tau, guna hari ketiga sudah kering, langsung dah tak berair. Walaupun luka dalam tak berair tau. Hari ini sampai hari ini dia pakai panty liner tu. Sekarang doktor tu nak cadangkan pada patient-patient yang baru ni, pakailah panty liner The Max. So ini live testimony. Bermaksud semua yang dibuat di The Max International ni ada dia punya kebaikan. So setiap kali kita nak guna panty liner ke apa ke, nak tampal pada dahi kan, orang rasa kekok, betul tak? Tengok-tengok lelaki pakai panty liner dekat dahi kan. So saya dan Dr. Mariani dan Dr. Wan, kami telah berbincang dan kami akan keluarkan bandage dan plaster. Supaya kita buang stigma orang di luar sana mengatakan kau pakai pad lah. Okay? Alright? Okay. Thank you.